mahasiswa yang defisit tersebut. Jadi kalau kamu nak compare tuntutan permohonan pendaulat dengan parti kamu, satunya sebab ajar slogan tetap setia berbakti, dan satu lagi sebab khianat duit mahasiswa. Dosa siapa yang lebih besar dan siapa yang patut minta maaf dulu? Fikir semula saudara. Dan pada akhirnya, siapa yang menyelesaikan masalah kewangan ini? KMUKM, Kerajaan Pendaulat Mahasiswa yang selesaikan. Dan sebab itulah tabung kewangan untuk program pelajar terpaksa dibuka lambat sesi lepas. Sebab nak bayar hutang dan beban yang kerajaan kamu dah tinggalkan dulu. Macam-macam inisiatif mereka buat. Pergi kunjung hormat merayu dekat kementerian, minta dana syarikat luar, dan sampai tahap keluarkan merchandise dan baju sendiri bang. Bukti fizikal bang, ini baju yang mereka buat ni. Mereka gigih lah buat live TikTok hampir setiap malam bersengkang mata demi nak cari balik duit pelajar. Kesian dekat mahasiswa nak buat program tak ada duit. Pada ketika itu di mana kamu? Saya tanya, di mana kamu ketika itu? Tak kesian ke? Parti kamu yang buat masalah, orang lain yang selesaikan masalah. Dah lah tak nak berterima kasih, siap kutuk lagi Parti Pendaulat Mahasiswa. Bawa-bawa istighfar dan cermin balik diri kamu saudara. Tetapi pada akhirnya